Imam Syafi'i setelah dia dapat belajar dengan 3,000 orang guru, ambil sanad hadis 3,000 orang guru dah, dia pun mengeluarkan satu ucapan, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali bertambah banyak ilmu aku yang Allah beri, maka bertambahlah yang aku tahu bahawa sebenarnya aku seorang yang jahil. Dalam bab jadi orang mengaji ni, jangan berasa orang lain tak betul, atau jangan berasa orang kurang pada kita. Biar kita berasa kita kurang. Kalau kita mengaji pondok, kita berasa kat pengajian lain lebih molek pada tempat kita, barulah Allah akad orang tu. Bak kalau kita rasa base kita molek tempat kita, kita lah molek, kita lah betul, maka Allah akan turunkan kita. Bila Allah turunkan kita, kita dah mati, orang dah sebut dah nama kita. Tapi bila Allah akad kita 1400 tahun dah mati, orang sebut lagi nama pagi, petang, siang dan malam.